Musa tidak miskin, Nabi Muhammad juga tidak miskin. Mereka kaya dari segi minda, bukan kaya dari segi kesombongan. Dan itu merupakan syarat bagi seseorang kepimpinan yang sebenar. Apakah yang terjadi kalau kita dipimpin oleh pemimpin yang miskin dari segi minda? Dia akan mula menyalahkan sejarah, dia akan menanamkan amarah ke dalam jiwa dan juga hati rakyat-rakyatnya. Dia akan menggunakan trauma yang lama untuk menarik undi. Dia menjadikan rakyat itu bergantung kepada dia. Dia menjadikan kemiskinan itu sebagai simbol bagi perjuangan. Dia memuja derita itu sebagai satu bentuk trofi. Pemimpin miskin minda hanya pandai mencipta musuh, bukan mencipta masa depan. Tetapi pemimpin yang kaya akal akan memandaikan rakyat, bukan memiskinkan. Membuka peluang, bukan menutup. Membina ekosistem nilai, bukan sentimen kosong. Mengajar rakyat berdiri sendiri, membawa negara ke hadapan. Kaya akal bukan dosa. Kaya akal adalah tanggungjawab.